Wah, mimpi punya. Hello? Hello, ni Tuan Zack ke? Siapa ni? Pihak saya sebenarnya bertanggungjawab untuk memantau arwah. Oh, doktor. Tuan Zack, saya minta maaf kalau timing saya ni tak kena. Ada, saya jumpa buku nota. Saya rasa buku nota hari ni. Macam mana dia boleh jadi macam ni sebenarnya? Saya tak pernah tahu pula dia masuk psikiatrik dulu. Dari hasil pemantauan, kami mendapati adik Tuan Zack menghadapi skizofrenia. So, sekarang baru nak reach out dekat saya. Kenapa saya tak diinform pasal ni? Perkara ni dah lama berlalu dan arwah pun dah tak ada. Tak, ya, saya tahu dia dah tak ada. Tapi doktor jangan nak diam pasal ni. Bagi tahu saya perkara yang sebenar. Dah berapa tahun berlalu baru doktor nak jumpa saya, baru nak kontak saya. Apa benda ni? Saya rasa ni masa untuk Tuan Zack move on dan saya harap Tuan Zack boleh bertabah. Saya bukan apa doktor. Saya syak. Ada orang buat copycat. Sama je modus operandi macam mana dia pernah buat. Cuma saya nak tahu siapa punya kerja sekarang ni. So kalau apa-apa doktor tolong kontak saya. Please doktor. I really need your help. Hello? Hello? Hello doktor? Hello? Shit. Sial betul baru nak kontak aku. Oi. Kau main kerja lah sama ni ya? Tak. Kita sebut on the phone tadi. Doktor? Ya. Sorry doktor, saya tak expect doktor nak datang. Saya minta maaf sangat-sangat. Badan macam mana doktor boleh masuk dalam rumah saya? Awak biarkan awak punya pintu, pagar tak berkunci. Walaupun ada guard, awak ingat selamat ke? Okay. Betul. Doktor ada point, salah saya. Saya tak boleh nak fikir lah. Sekejap. Okey. Doktor yang handle rawat adik saya kan? Saya sebenarnya ada banyak benda saya nak tanya. Tak. Saya bukan doktor yang merawat adik awak. Ada doktor lain. Tapi ada sesuatu yang berlaku dekat doktor tu. Maksud doktor apa? Actually, ada orang target kami. Saya tak tahu siapa. Macam mana awak ada siapa-siapa? Saya expect doktor boleh tolong saya. Tak sangka saya pula kena tolong doktor ni.